So guys, bulan ni bulan 1 guys 2026, aku akan balik bercuti dekat Sarawak lebih kurang dalam berbelas hari lah. Jadi yang korang tengok ni ada soft floor daripada Tachi. Yang ni soft plastik yang tak ada jenama. Okay, soft rock daripada Tachi, Upro. Yang ni Hitoguchi punya, tapi yang ni aku dapat free gift. Tengok ni, not for sale punya. Lepas tu ada 4 daripada ESP. Jadi kalau balik, aku sebelum ni balik guys, aku nampak dekat kampung aku banyak guys budak-budak mancing, minat casting lah. Jadi aku tengok dia orang punya soft rock tu. Soft rock dia orang, soft rock yang dah hancur. Maknanya soft rock yang ada pemberat tu, pemberat dia dah hilang. Ada yang ada blade, lepas tu dah tak ada blade, memang dah teruk lah. Jadi aku balik ni, aku bawa sedikit jajan. Ada lagi jajan tu dalam kotak ni. Kotak ni ada lagi jajan. Tapi yang ni aku dapat display, yang ni aku belum packing. Jadi aku balik, aku pergi casting dekat kampung aku nanti. Kalau aku jumpa budak-budak kampung aku yang mancing tu, aku akan bagi lah diorang soft rock ni. Ikut diorang lah, ikut lah diorang. Kalau hari tu aku bawa soft lure ni, aku akan bagi soft lure. Aku tak bagi satu tau, aku bagi satu paket ni sekali. Sama kat macam soft plastik ni. Aku tak bagi satu seekor, aku bagi satu plastik. Cuma soft plastik ni dia punya hook lah aku kena cari. Sebab beli ni hook dia tak bagi. Cuma soft rock ni aku akan bagilah. Aku jumpa seorang hari tu, kalau aku bawa 4 orang aku jumpa, aku akan bagi lah seekor seorang. Sama juga yang ni. Lokasi aku casting nanti ada dekat kawasan Kota Semarahan dan kawasan sekitar lah. Kalau orang jumpa aku pun tegur aku pun, aku akan bagi lah. Tapi make sure tu pergi casting lah, bukan tegur saja-saja. Kadang tegur saja-saja ni member tu bukan minat mancing pun. Dan kalau aku jumpa juga budak-budak yang mancing, aku akan bagi juga lah. Biasanya budak-budak kat kampung pun banyak budak-budak yang casting dekat kawasan kebun-kebun kan. Jadi setiap kali aku balik aku casting, aku akan jumpa budak-budak tu. Aku tengok lah diorang punya setup. Kadang-kadang diorang punya soft rock soft lure diorang ada sedikit agak menyedihkan. Jadi aku bawa sikit ni, kalau diorang jumpa aku akan bagi guys. Itu saja. Okay, bye-bye.